yang berusaha Puan Nurzihan binti Ali Musa, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Ketin. Yang diraihkan Puan Saraswati anak perempuan Ranggan. Yang dihormati penolong-penolong kanan, guru-guru kanan, seterusnya para pelajar yang dikasihi sekalian. Silakan duduk, anak-anak didik, putra dan putri yang dikasihi sekalian. Anak-anak yang cikgu kasihi sekalian, izinkan cikgu untuk meminjam telinga anda seketika, juga meminjam mata anda yang cantik itu seketika, dan tutuplah mulut anda agar majlis kita berjalan dalam penuh kelancaran. Assalamualaikum, salam sejahtera. Pembuka kata lidah bicara, izinkan saya mulakan bicara. Semoga majlis disambut ceria. Alhamdulillah, setinggi ucapan kesyukuran kita panjatkan kehadrat ilahi kerana dengan limpah rahmatnya pada hari yang penuh barakah ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama berkumpul bagi meraihkan majlis persaraan seorang lagi ahli keluarga SMK Kuala Ketin yang akan meninggalkan kita setelah beliau bersama-sama kita selama 34 tahun mengisi kehidupan sebagai seorang pendidik di sini. Sesungguhnya majlis yang kita adakan ini tidak mampu untuk membalas segala keringat dan jasa yang ditaburkan oleh beliau terhadap sekolah ini. Terlebih dahulu, anak-anak, marilah kita berikan tepukan yang paling gemuruh untuk Cikgu Saraswati Ranggan. Terima kasih. Bunga mawar cantik tersemat di betik gadis di tepi titi. Doa dibaca, memohon rahmat, moga majlis sentiasa diberkati. Bagi menambah keberkatan majlis kita pada hari yang penuh bermakna ini, marilah sama-sama kita menedah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Azidin bin Mat Arifin. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk berada di majlis yang penuh bersejarah, yaitu majlis persaraan Cikgu Saraswati anak perempuan Ranggan yang telah menamatkan perkhidmatannya sebagai seorang guru. Ya Rahman, Ya Aziz, Ya Ghaffar, kurniakanlah kepada kami jiwa dan hati yang sentiasa mengenang jasa orang yang telah berbakti dan berkorban untuk melihat kemajuan dan kecemerlangan sekolah ini. Ya Allah, Ya Tuhan kami juga amat berharap agar Engkau kurniakan kepada insan yang diraihkan pada hari ini kehidupan yang penuh gembira dan ceria di samping keluarga tercinta. Allahumma ya munzilar rahmah wa ya fatihal barakah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini sebagai pertemuan yang diberkati dan dirahmati, dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang Engkau pelihara daripada mara bahaya dan keburukan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Azidin atas bacaan doa sebentar tadi. Kompang Bergema Pusaka Bangsa dipandu oleh si anak muda. Hadir puan memeriahkan suasana, kami menyambut penuh gembira. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan yang berusaha Puan Nurzihan binti Ali Musa untuk naik ke pentas bagi pemakaian selempang kepada guru yang diraihkan, Puan Saraswati anak perempuan Ranggan. Dipersilakan.
Ketua atas kesediaan menyempurnakan pemakaian selempang kepada insan yang diraikan pada hari ini. Untuk makluman para pelajar yang masih mengenali beliau, ialah Puan Saraswati anak Peranggan yang merupakan seorang kaunselor dan juga pernah mengajar bahasa Inggeris suatu ketika dahulu di SMK Kuala Ketil ini. Tinggi bukit Gilang Gemilang, nampak dari si Tanjung Jati, budi puan masakan hilang, tetap dikenang hingga ke mati. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, tanpa membuang masa, marilah sama-sama kita dengarkan bacaan biadata guru yang diraikan ini oleh Puan Syed Masita binti Abu Hassan. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berusaha Puan Nozihan binti Ali Musa, Pengetua SMK Kuala Ketil yang baru. Selamat datang Cikgu. Yang diraikan Cikgu Saraswati anak perempuan Ranggen, barisan pentadbiran, guru-guru serta para pelajar yang dikasihi sekalian. Saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk membaca sedikit berkaitan dengan biodata Cikgu Saraswati agar kita dapat mengenalilah beliau dengan lebih dekat, walaupun dia akan meninggalkan kita lah untuk bersara. Akar keladi melilit selasih, selasih tumbuh di dalam taman. Junjungan budi, kenangan kasih, mesra kenangan sepanjang zaman. Menjunjung kasih buat yang diraikan, izinkan saya membaca sedikit biodata diri. Pada tanggal 19 bulan September 1966 merupakan detik kelahiran Puan Saraswati anak perempuan Ranggen bertempat di Grup Hospital Bidong, Kedah. Beliau merupakan cahaya mata pasangan bahagia Encik Ranggen anak lelaki Paciaben dan Puan Ama Prawati anak perempuan Gopal. Beliau berkahwin dengan pasangannya Encik Zaza Siwan anak lelaki Manikem pada 30 April 2009. Beliau mendapat pendidikan awal di sekolah rendah jenis kebangsaan Sungai Tok Pawang Bidung. Maka di sini bermulalah pencarian ilmu yang pertama baginya. Setelah 6 tahun di sekolah rendah, beliau melanjutkan pelajaran di peringkat menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Bidung. Sekolah Menengah Kebangsaan Bidung. Laluan ke Menara Gading terbuka luas apabila beliau diterima masuk ke Maktab Perguruan Serikota Kuala Lumpur dalam jurusan pengajian Bahasa Tamil pada tahun 1987 hingga 1989. Seterusnya, beliau meneruskan pengajian di Universiti Kebangsaan Malaysia dari tahun 1993 hingga 1997 dan dianugerahi ijazah sarjana muda dalam bidang psikologi. Untuk meningkatkan lagi keilmuannya, beliau meneruskan pelajarannya di Universiti Sains Malaysia pada tahun 1998 hingga tahun 2000 dan memperoleh sarjana pengajian kurikulum. Bermula dari situ, beliau mula melangkah dengan lebih yakin dan berani menempuhi segala dugaan dan ujian dalam arena pendidikan yang penuh mencabar. Selamat pagi Cikgu. Ucapan keramat pertama beliau terima pada tahun 1990 di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ladang Batu Pekakak. Bermula dari tarikh melapor diri sehingga ke hari ini, Cikgu Saraswati telah mengajar di 6 buah sekolah, iaitu sekolah pertama yang mendapat sentuhannya ialah Sekolah Jenis Kebangsaan Batu Pekakak dari tahun 1990 hingga 1993, diikuti dengan Sekolah Menengah Cik Tom Sungai Petani pada tahun 1997 hingga 1998. Seterusnya beliau berkhidmat di Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan
Cina Tinmin, Sungai Petani. Pada tahun 1998 hingga 2000. Seterusnya beliau berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Bidong pada tahun 2001 hingga 2010. Dan beliau juga turut berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Bakai bermula daripada Januari 2011 hingga Mei 2011. Dan akhirnya beliau mula berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Ketil pada tahun 2011, iaitu selama 12 tahun sehinggalah tarikh keramat persaraan beliau pada hari ini. Sepanjang perkhidmatan, Cikgu Saraswati telah menabur bakti memberikan pendidikan kepada anak-anak muridnya dengan penuh dedikasi. Selama 34 tahun, beliau mengerah keringat mencurah bakti. Maka pada hari ini tamatlah sebuah perjalanan yang panjang dalam dunia pendidikan. Ribuan terima kasih dan ucapan penghargaan kepada Cikgu Saraswati atas segala jasa, khidmat, bantuan, kerjasama, pengorbanan, komitmen dan tunjuk ajar sebagai cikgu berkhidmat sebagai guru di bumi SMK Kuala Ketil ini. Kami semua amat menyayangi dan menghormati Cikgu Saraswati. Kami seluruh warga Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Ketil mendoakan kesihatan terbaik, kesejahteraan dan kebahagiaan yang berkekalan kepada cikgu. Tuai pagi tinggal jerami, moga petang amat redup. Dunia persaraan Tuhan alami, moga tenang nikmati hidup. Selamat bersara Cikgu Saraswati. Kabi kushi, kabi gem. Terima kasih. Terima kasih diucapkan atas bacaan biaratan itu tadi. Hadirin dan hadirat sekian, majlis diteruskan lagi dengan ucapan daripada wakil pelajar. Dengan ini dipersilakan adik Muhammad Firdaus bin Muhammad Fisol untuk menyampaikan ucapan beliau kepada insan yang diraikan ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bersama Puan Pengetua SMK Kuala Ketil, yang dihormati barisan penolong-penolong kanan, guru-guru serta murid-murid yang dikasihi sekalian. Saya mewakili pelajar SMK Kuala Ketil ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Saraswati yang telah banyak mencurahkan bakti di sekolah ini. Beliau juga banyak membantu dan membimbing kami semua agar menjadi pelajar yang cemerlang pada masa hadapan. Dengan ini, kami ingin memohon maaf sekiranya ada perbuatan dan kelakuan daripada kami semua yang membuatkan cikgu berkecil hati. Kami mendoakan agar cikgu terus maju dan sihat selalu. Terima kasih cikgu. Awan Puspa Citra berkisah, ukiran Sukma Kilauan Kelisa. Ucapan pelajar selesai sudah, persembahan pelajar menyusul pula. Hadirin dan hadirat sekalian, majlis kita akan diserikan lagi dengan 5 persembahan. Majlis kita akan dimulakan dengan persembahan tarian Melayu tradisional daripada wakil murid tingkatan 3 yang diketuai oleh adik Amira Kaisara dari kelas 3 UM. Ayo, sama-sama kita saksikan.
mengasyikkan sebentar tadi. Hadirin dan hadirat putra putri Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Ketia sekalian, persembahan seterusnya merupakan persembahan deklamasi sajak oleh adik Samyukta anak perempuan Suresh Kumar dan Vishali anak perempuan Kunalan daripada kelas 2 UM. Dipersilakan. Good morning to the principal of SMQ Kuala Ketia, our beloved Madam Saraswati, dear teachers and my fellow friends. Today, my friend and I will be presenting a poem dedicated to our dear counsellor, Madam Saraswati Rangan. Your retirement has made everyone value you evermore. It has made us appreciate the way you strengthen our cause. You are not just retiring from your post, position or role. You are retiring as a teacher who inspired our souls. Say goodbye to the corridors. Say goodbye to the office. Say goodbye to the cafeteria. And say goodbye to your counseling room. Retirement will bring you sweet pain, which you love to bear. Dear teacher, what we will lose, your family will gain, but you will leave us a precious legacy by making us the best students that we could be. Congratulations, dear teacher. Dear teacher, you are the one who gave us knowledge. You are the one who made us surge ahead the spirit of excellence in our souls you have bred. We salute everything that you have done for us. You listened, you motivated, you helped, you encouraged, you shared, you inspired, you gave us skills that we desired. Dear teacher, you are not leaving us with empty-handed. You are already given a lot. You have empowered us with all that you taught. It's time for you to enjoy the fruit of working hard for so many years. We congratulations, and as your retirement draws near. Today is the day when you retire and go. But there is something we want you to know. Your wise words will always be in our hearts. In the book of your life, you begin a new chapter. Congratulations on your retirement, dear teacher. We will surely miss you. Happy retirement, Madam Saraswati. Thank you. Terima kasih diucapkan kepada adik Samyukta dan Vishali atas deklamasi sajak sebentar tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, kita tenangkan diri seketika. Majlis akan diteruskan lagi dengan sebuah lagi persembahan tari model India yang akan dipersembahkan oleh wakil murid tingkatan 3 yang diketuai oleh adik Syashini Naik. Dipersilakan.
kepada adik Jadi Jasri. Seterusnya tuan-tuan perempuan, kita persilakan wakil murid daripada kelas tingkatan 5 dipersilakan Cik Tian Yu dengan sebuah lagu yang bertajuk Bawa Dia Kembali. Dipersilakan. Pergi ke kota beli selasih. Sayang saudara buat halwa. Berilah kata simpulan kasih. Sulamkan mesra, satukan jiwa.
Majlis diteruskan lagi dengan menjemput yang berusaha Puan Narzihan binti Ali Musa, Pengetua SMK Kuala Ketil, untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, salam sejahtera. Selamat tengah hari. Okey, salam Malaysia Madani. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis yang diraikan Cikgu Saraswati, anak perempuan Ranggen, yang berusaha Encik Wan Jaludin, penolong kanan pentadbiran Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Ketil, Encik Rosli bin Saidin, penolong kanan Hal Ehwal Murid Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Ketil, Encik Syaril bin Ibrahim, penolong kanan Co-Curriculum, Encik Bukhari, penolong kanan tingkatan 6, Cikgu Suhiza, penolong kanan pendidikan khas, barisan guru-guru kanan, barisan guru cemerlang, guru-guru dan seterusnya, anak-anak SMK Kuala Ketil sekalian. Alhamdulillah, saya dapat sebut dengan betul. Sebab saya takut tersebut nama sekolah yang lain, tapi Alhamdulillah lah betul juga lah. Sebab pertukaran ni tiba-tiba sahaja kan. Jadi Cikgu Alus pun kata dia pun tak minta tukar, tapi ditukarkan dengan segera. Saya pun digerakkan juga. Tak apalah, saya terima cabaran. Okey, walau di mana saya berada, saya tetap akan bertugas dengan seikhlas hati, sepenuh jiwa saya. Okey, dan Alhamdulillah walaupun macam tu saya buat ucapan dan kedatangan sikit lah sebelum saya pergi kepada Puan Saraswati. Jadi sebelum ni pun saya berada di sekolah ni daripada saya rasa hujung 2022 saya rasa sehinggalah ke bulan 8 2023 saya ditukarkan mula-mula sebagai penolong kanan pentadbiran di SMK Bakai. Selepas tu sebulan selepas tu saya terima AP itu arahan perkhidmatan sebagai pengetua di SMK Bakai. Dan sekarang saya balik semula ke sini. Okay, tak mengapa, saya akan berkhidmat dengan tulus dan ikhlas, sehati saya lah. Jadi terima kasihlah di atas pengurusan majlis pada hari ini. Saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak tahniah, syabas dan terima kasih kepada semua ahli jawatankuasa yang menguruskan majlis. Nama majlisnya Bakti Dituai Budi Jesemat, sempena meraihkan persaraan tamat berkhidmat Puan Saraswati binti Ranggen. Binti, minta maaf tolong. Tengok dalam duk berhati-hati pun salah juga kan. Okey, tak apalah nama Puan Saraswati. Okey nah. Okey, maafkan saya di atas kesilapan. Okey, Puan Saraswati, okey, yang saya kenali sejak saya bergerak ke SMK Kuala Ketil di penghujung tahun 2022 daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Abu Bakar. Ya, saya bergerak ke sini. Jadi sejak itulah saya kenal dengan Puan Saraswati. Dan setelah bulan 8, sekarang saya balik sini. Ada 12 bulan, setahun lah saya ke Sekolah Menengah Kebangsaan Bakai dan saya balik semula ke sini. Okey, saya berjumpa balik dengan rakan-rakan saya yang bertugas di sini dan juga anak-anak murid saya yang dulu. Ya, okey, tak apa, alhamdulillah ya, insya-Allah. Terimalah saya kehadiran ke sekolah ni dengan hati yang terbuka. Sebab saya datang sini pun saya akan teruskan bakti saya.
Okey, bila saya tengok Puan Saraswati berpencen, saya cakap dekat beliau lah, kalau saya kaya, saya pun nak pencen. Ya, tapi nak buat macam mana? Hutang masih banyak, rumah nak kena bayar lagi kan. Anak-anak pun masih ada yang menuntut ilmu. Jadi saya kena teruskan jugalah bekerja. Kalau ikut tu saya bekerja tahun 1992. Sekarang saya dah 32 tahun. Layak dah tu pencen. Tapi tak apalah, saya teruskan jugalah. Okey, jadi kepada Puan Saraswati, kalau ada salah dan silap daripada saya yang saya telah mengecilkan hati cikgu, saya dengan tulus ikhlas mohon ampun dan maaf ya. Dan saya harap berpencenlah dengan tenang. Itu sebab pencen itu satu perkataan yang sangat seronok kita dengar. Ya, sebab kita lepas satu beban kerja ya. Macam Cikgu Saras kata tadilah, kalau kita nak datang ke sekolah sebelum 7.30 tu, 6.30 dah nak keluar daripada rumah. Sekarang dah tak perlu lagi, ikut suka hatilah nak. Kita nak bangun pukul berapa pun kan. Kita nak buat apa, nak tidur, nak terlentang kan, nak baring, semua boleh kan. Sebab kita dah tak perlu fikir dah masalah. Tapi tak apa ya. Kita yang tinggal di sini teruskan kerja kita seperti biasa. Yang anak murid sila belajar, sila datang ke sekolah, jangan ponting, jangan buat perangai. Anak, saya pesan siap-siap tu Cikgu Amran dudukkan hotel tu. Apa buat perangai? Saya lipas bagi punggung tu. Kalau Cikgu Roslin tak lipas, sebab saya tahu Cikgu Roslin tangan dia lembut. Tangan saya keras. Urat besi. Jadi buat elok-elok lah. Saya bukan nak kata apa tidak marah ke apa, saya nak bagi pesanan ya, yang jadi anak murid buat. Sebab kita ada dua perkara yang saya rasa pengetua pun sebut, guru disiplin pun sebut, PKM pun akan sebut. Ada dua perkara yang kerajaan fokuskan, iaitu budaya apa? Buli dan gangguan seksual. Yang itu dua perkara yang kita pegang. Jadi jangan nak buli orang. Tak pasal-pasal nak pergi tampang kawan ke, nak pergi gaduh ke, ajak gaduh ke, jaga. Lepas tu kalau kita dah pegang-pegang orang ke, jaga. Tu gangguan seksual. Saya tak kompromi semua benda-benda tu nak. Dan bagi pada cikgu-cikgu, teruskanlah kerja cikgu seperti biasa. Saya faham keadaan cikgu yang tingkatan 5 terutamanya. Kan tak sabar nak tengok keputusan peperiksaan percubaan. Dan kita cuma tinggal lebih kurang 80 hari sahaja lagi untuk peperiksaan SPM yang sebenar. Jadi bagi anak-anak tingkatan 5, teruskan berusaha. Jangan ponting sekolah. Selagi awak datang ke sekolah, insya-Allah cikgu-cikgu boleh tolong. Kalau tak hadir, tu yang susah ya. Dan kepada Cikgu Saras, selamat bersara, selamat menjalani kehidupan dengan gembira. Didoakan semoga Cikgu Saras sentiasa sihat. Itu yang paling best sekali. Satu bersara, yang kedua kita bersara dalam keadaan sihat. Okey. Jadi itu sajalah ucapan daripada saya kepada Cikgu Saras dan juga kepada semua. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya berundur, saya nampak ada pantun. Saya pun nak pantun. Kenapa pengacara dia pantun kan? Tapi pantun tu saya baca saja. Kan, nona manis nama timbangan, kecil molek senyuman menawan. Bukan saya lah sebab dia kecil molek kan. Jasa baktimu sentiasa dikenang, budi baikmu kekal diingatan. Bunga dedap di atas para, gadis jelita menyusun pelita. Kalau tersilap tutur dan kata, jemari disusun, maaf dipinta. Hilangmu tiada pengganti, hanya tinggal kenangan abadi. Terima kasih jasa yang diberi, akan kami semai di hati. Sekian, terima kasih. Dengan apresiasi buat Yang Musa Tuan Pengetua atas capaian yang dititipkan sebentar tadi. Pakaian dipakai cantik berseri, majlis kerajaan kita semua.
Majlis kita takkan berseri tanpa persembahan multimedia. Hadirin dan hadirat sekalian, marilah sama-sama kita hayati perjalanan hidup Puan Saraswati Anak Bapa Ranggan sebagai seorang pendidik yang diabadikan melalui tayangan montaj ini. Sama-sama kita saksikan. कोई मिल गया, कोई मिल गया। मुझको क्या हुआ है, क्यों मैं खो गया हूँ। पागल था मैं पहले या अब हो गया हूँ। बेटी है निगाहें baju jaya cikgu. Minumkan diplom. Okay. Bye-bye cikgu. Kami sayang cikgu Saraswati. Wah. Goodbye Cikgu Saraswati. We love you. Selamat datang Cikgu Saraswati. அன்பு பிறக்கும் இடம் இல்லமாயின் அறிவு பிறக்கும் இடம் பள்ளியாகும். பிறப்புக்கு அன்னையின் கருவறை காரணமாயின் நல்வாழ்வுக்கு ஆசானின் போதனையே காரணமாகும். நன்றி. Kami sayang cikgu. Bye. Selamat bersorak Cikgu Saras. Thank you for being a very cherishing teacher. Selamat Hari Raya. Jasamu dikenang selalu. Terima kasih Cikgu Saras untuk menjadi seorang kaunselor yang motivasi dan senang. Saya harap Cikgu akan memenangi masa ini dengan baik. Kita akan ikut Cikgu. Good luck for your future Cikgu. Bye-bye. Terima kasih Cikgu belanja makanan. Kalau ada umur yang panjang boleh kita berjumpa lagi. Selamat maju jaya Cikgu dan kami rindu Cikgu. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kami wakil murid tingkatan 3 ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Saraswati Ranggan. Tiada kata seindah bicara dapat dilafazkan seiring bicara. Tibalah masa Cikgu Saraswati seperti dicurah di ingatan sejasa. Terima kasih atas segala masa dan tenaga yang telah dikorbankan. Jasamu akan dikenang sentiasa. Terima kasih Cikgu. Hai Cikgu Saras. Happy retirement. We will miss you. Have a happy moment. Bye. Hai Cikgu Saras, selamat bersara. Diharapkan Cikgu Saras enjoy retirement day dan semoga sihat selalu. Jangan lupa kalau ada rindu boleh datang Kuala Kepi. Bye bye. Selamat bersara Saras. Cikgu Saras all the best. Selamat bersara, selamat berehat. Selamat bersara Cikgu Saras. Selamat bersara. Selamat bersara Cikgu Saras. Happy retirement Kak Saras. Selamat bersara Kak Saras. Selamat bersara Cikgu Saras. Selamat bersara Cikgu Saras. Selamat bersara Kak Saras. Selamat bersara. Selamat bersara Cikgu Saras. 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 Selamat bersara Cikgu Saras.
Saras. Happy retirement. Selamat bersara Cikgu Saras. Selamat bersara Cikgu Saras. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Itu ada, itu rongga kehidupan. Begitulah tentang perjalanan. Walau sukar untuk ditelan, tapi kaki tetap meneruskan perjalanan selagi hayat di kandung badan. Burung jentayung hinggap di pohon kerana penat gugur ke bumi. Tampillah puan kami memohon bersama amanat bekalan kami. Hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, kini tibalah waktu yang kita nanti-nantikan, iaitu ucapan daripada yang diraikan Puan Saraswati Anak Bumparanggan. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Okey. Salam sejahtera kepada Puan Norzihan binti Ali Musa, Puan Pengetua SMK Kuala Ketil, Encik Wan Zaludin bin Wan Hussein PK Pentadbiran, Encik Rosli bin Saidin PK Ham, Encik Syaril bin Ibrahim PK Koko, and Encik Bakori bin Saleh PK Tingkatan 6, dan Encik Suhizam bin Cedin PK Pendidikan KAS, dan semua JKM yang dihormati, guru kaunselor, Cikgu Kudri tak ada sini. Okey, dan semua murid di SMK Kuala Ketil. Hari ini adalah hari memperingati persaraan saya lah pada 1999. Dah berlalu, tak apa. Saya diraihkan hari ini, maka saya telah berkhidmat lebih 34 tahun sebagai guru. Dan sekolah ini adalah sekolah yang paling lama saya berkhidmat sebagai guru dan juga sebagai guru bimbingan dan kaunseling. Banyak kenangan manis di SMK Kuala Ketil akan saya bawa bersama-sama. Sebab saya tak boleh ni nak kata satu dua susah juga, sebab banyak sangat. Lebih 12 tahun di sekolah ni. Okey. Sepanjang perkhidmatan saya, sekiranya saya terkasar bahasa tanpa sengaja, walaupun tanpa sengaja, atau menyinggung perasaan sesiapa dengan apa-apa bentuk sekalipun, saya meminta maaf di sini. Benda ni saya tak boleh datang seorang demi seorang. Untuk inilah cikgu membuat jamuan untuk guru dan staf, untuk meminta maaf dari bulu hati saya, dan juga saya membelanja makan saja untuk semua pelajar SMK Kuala Ketil. Itu pun tanda meminta maaf daripada saya. Itu cara saja. Sebab lepas ini kita takkan bertemu dalam suasana seperti ini. Akhir sekali, terima kasih kepada barisan pentadbir semua. Terima kasih kepada semua guru di SMK Kuala Ketil. Terima kasih kepada semua AKP. Terima kasih kepada semua murid di SMK Kuala Ketil. Tanpa mereka saya tak ada apa-apa di sini. Mereka lah memberi semangat. Bila saya kurang bermaya,
kurang bersemangat. Murid-murid inilah memberi semangat untuk saya bertugas. Sebab sebagai kaunselor saya deal every day dengan mereka. Satu benda tak faham semua lari ke bilik saya. Itu selalu berlaku. Mungkin itu benda remeh-temeh, tapi bagi mereka itu amat penting. So mereka mencari saya. So masa itulah saya lupa. Kalau ada masalah saya lupa. Kalau saya sakit pun saya lupa. Sebab fokus beralih kepada mereka. So saya berterima kasihlah kepada murid SMK Kuala Ketil. Satu benda yang berharga saya dapat daripada mereka. Saya tak ada kata-kata lah. Terima kasih sahaja. Akhir sekali, terima kasih kepada semua ahli kelab guru atau staf yang berjaya mengadakan majlis ni. Tanjung Budi Bakti Nilai Budi Isman. Mengambil masa yang begitu panjang. Mereka bertungku selumus membuat majlis ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Masih terangkan ke setinggi penghargaan dan terima kasih atas ucapan itu tadi. Diharapkan ucapan Puan Saraswati akan menjadi kenang-kenangan buat sekalian yang hadir dalam majlis pada hari ini. Sebagai simbolik persaudaraan buat Puan Saraswati yang telah berkhidmat di SMK Kuala Ketil, majlis menjemput Tuan Pengetua mengiringi Puan Saraswati untuk acara mengetik punch card terakhir beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bergetar jiwa, tersadar, percaya, pertemuan hadapan pertama kalinya. Bergetar jiwa, menghadapi mimpi, sekali percaya, pimpinan terbuka.
Baik, dengan ini dipersilakan semua barisan bertakbir untuk tempat masing-masing. Dan kita akan meneruskan acara yang seterusnya. Ya, alang-alang semua pentadbir sudah berada di pentas, maka teruslah kita abadikan momen-momen untuk fotografi. Terima kasih diucapkan kepada semua barisan takbir. Tuan-tuan dan puan-puan, yang dipersilakan Cikgu Nurzihan dan insan yang dinaik untuk terus berada di atas pentas. Sudah teradat si anak lelaki, mati berjuang berundur jangan, berani kami menjunjung adat. Bukan memberi kata dan puji, hanya budi dan ingatan buat kenangan sepanjang hayat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian, majlis diteruskan dengan upacara penyampaian cenderamata sebagai tanda kenang-kenangan buat insan yang kita raikan pada hari ini. Untuk itu, majlis sekali lagi dan telah mempersilakan Puan Pengetua untuk mengiringi yang diraikan Puan Saraswati untuk berada di pentas dan sekarang pun telah berada di pentas. Tuan-tuan dan puan-puan, kita mulakan dengan penyampaian cenderamata tanda hati daripada barisan pentadbir. Dengan ini dipersilakan Puan Pengetua, Puan Nurzihan untuk menyampaikan cenderamata tersebut kepada insan yang diraikan pada hari ini, Cikgu Saraswati. Anak-anak, kita berikan tepukan untuk insan yang sangat baik hati ini. Seterusnya dipersilakan Cikgu Rosli Zawati, Wakil PIBG. Cantik jambangan bunga orkid untuk Cikgu Saraswati yang abadikan sekeping kenangan daripada PIBG. Seterusnya dipersilakan Cikgu Syafiq mewakili Majlis Guru dan Staf untuk menyampaikan cenderahati kepada Cikgu Saraswati. Besarnya hadiah, besar lagi hasrat di hati supaya Cikgu Saras terus sihat selepas persaraan. Cikgu Syafiq ini bukan bagi bantu balik nombor siku dah lagi. Seterusnya dipersilakan Cikgu Nur Azian bagi mewakili Jabatan Bahasa untuk menyampaikan tanda hati kepada Cikgu Saras. Cikgu Saras, hadiah hebat daripada kami guru-guru bahasa Melayu, guru-guru bahasa semua bahasa yang ada di sekolah ini. Seterusnya dipersilakan Cikgu Muhammad Akhir bagi menyampaikan tanda hati daripada Jabatan Sains dan Matematik. Tikar bukan sebarang tikar. Tikar datang dari kedai kapet. Adik-adik ni kalau Cikgu Saras duduk, dia akan lebih bahagia, lebih sedap di usia persaraan sambil menonton movie. Seterusnya dipersilakan Cikgu Siti Atikah bagi menyampaikan hadiah cenderamata tanda hati daripada bidang kemanusiaan.
Studio Cantik Menawan Orkid Jambangan daripada bidang kemanusiaan. Terima kasih Cikgu Siti Atika. Seterusnya kita persilakan Cikgu Nur Hayati bagi mewakili guru-guru daripada Jabatan Teknik dan Vocational. Hadiah dibalut rapi penuh misteri. Terima kasih Cikgu Nur Hayati. Seterusnya dipersilakan Cikgu Bukhari mewakili guru-guru daripada unit tingkatan 6 bagi menyampaikan cendera hati. Yang ini memang sedap. Yang ini memang sedap tidur. Lena di Ulit, Intan mimpi di Kayangan. Selamat beradu Cikgu Saras. Tak kena bagi awal dah lepas ni. Seterusnya dipersilakan Cikgu Suhizah bagi mewakili guru-guru daripada unit PPKI. Hadiah istimewa walaupun tak besar tetapi isinya mahal. Terima kasih Cikgu Suhizah. Seterusnya dipersilakan Yuveta anak perempuan Mohana Ravi mewakili sahabat-sahabat daripada unit bimbingan dan kaunseling dan kelab kerjaya bagi menyampaikan cendera mata kepada insan yang diraikan pada hari ini. Ya, seterusnya kita persilakan hadiah daripada insan, individu, perseorangan, sahabat baik BFF Forever, Cikgu Sakaribet. Dipersilakan. Wow. Selamat bercuti. Sebuah beg luggage tandanya sungguh Cikgu Saraswati pergi bercuti around the world. Okey, terima kasih. Seterusnya dipersilakan Cikgu Patronisa untuk menyampaikan hadiah perseorangan daripada beliau kepada sahabat kita yang bakal bersara. Seterusnya dipersilakan wakil murid-murid daripada Sains Menengah Rendah Dania Kristina binti Muhammad Sobri dan juga wakil murid-murid mewakili murid-murid tingkatan 2 UTM. Dipersilakan Dania Kristina. Diucapkan kepada Puan Saraswati dan Puan Ketua atas kesudian menyampaikan upacara penyampaian hadiah dan cendera mata sebentar tadi. Okey, boleh duduk kembali. Kuning emas masanya padi, mawar merah dalam jambangan. Terima kasih daun keladi, budi puan jadi kenangan. Pergi ke nilai membeli jamu, jamu rasa dari Tenggara. Tidak ternilai jasa baktimu kepada bangsa juga negara. Kata perempuan inilah yang dikatakan, umpama belayar telah sampai di pelabuhan, umpama berkayuh telah sampai di muara, umpama berjalan telah sampai ke destinasi.
merdu bertingkah, alunan suara, kadang tak sedar tersilap kata, andai terlanjur patah bicara, serendah hati kemaafan dipinta. Saya mewakili semua warga SMK Kuala Ketil memohon kemaafan kepada Puan Saraswati sekiranya ada salah dan silap selama bergelar pendidik di Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Ketil. Bagi mengakhiri majlis kita pada pagi ini, diminta semua guru bersedia untuk sesi bergambar bersama Puan Saraswati. Dan dengan ini, saya memohon kerjasama anak-anak pelajar, anak-anak putera dan puteri. Apabila selesai sahaja upacara fotografi sebentar nanti, anak-anak silalah berdiri untuk kita memberi lambaian yang terakhir kepada Cikgu Saraswati yang akan menuju ke keretanya nanti. Itu sahaja permintaan daripada saya selaku juru acara majlis pada hari ini. Dan seperti biasa, jagalah disiplin kita kerana majlis kita ini belum lagi tamat.